Terpilih sebagai peserta Prestige membuatkan saya begitu teruja dan bersyukur kerana dapat menjejakkan kaki ke bumi Sakura buat pertama kali. Pembara selama 7 hari membolehkan saya menyelami budaya dan perkembangan teknologi di Jepun dengan lebih dekat. Selepas sarapan, kami dibawa untuk merasai sendiri pengalaman budaya tradisional Jepun iaitu upacara minum teh dan membuat wagashi sejenis manisan Jepun. Wagashi dengan pelbagai bentuk dan warna dihasilkan daripada tepung beras dan pes kacang merah kebiasaannya dimakan terlebih dahulu sebelum menghirup matcha yang pekat. Hari kedua kami di Osaka, kami dibawa melawat Universiti Osaka yang merupakan salah satu universiti penyelidikan terbaik di Jepun. Di universiti ini, kami berkesempatan untuk mendengar seminar daripada Dr. Sota Kamaike berkaitan penyelidikan dan usahanya membangunkan sistem yang komprehensif untuk menyimpan data universiti termasuk data pensyarah, pelajar, kaki tangan serta penyelidikan yang dijalankan. Hari ketiga di Osaka merupakan hari yang paling ditunggu-tunggu oleh kami semua kerana pada hari ini kami berpeluang untuk mengunjungi Expo Osaka 2025. Untuk ke tapak Expo yang terletak di Pulau Buatan Yoneshima, kami dibawa menaiki kereta api bawah tanah yang dikenali sebagai The Osaka Metro. Expo Osaka 2025 diadakan untuk menggalakkan perkongsian idea, inovasi dan budaya dari seluruh dunia mengenai cara manusia boleh hidup dengan lebih sihat, seimbang dan lestari di masa akan datang. Malaysia turut mengambil bahagian dalam Expo ini dan Pavilion Malaysia dikatakan antara yang tercantik dan mendapat perhatian di sini. Sebagai peserta Prestige, kami berasa bertuah dapat berkunjung ke Pavilion Malaysia dan menyaksikan sendiri keunikannya. Antara yang mencuri perhatian adalah Tree of Harmony yang dihasilkan daripada anyaman kertas yang berwarna-warni untuk menggambarkan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan budaya. Kyoto merupakan ibu kota Jepun selama lebih dari 1,000 tahun sebelum dipindahkan ke Tokyo. Pada pengamatan saya, Kyoto adalah bandar yang tenang dan sangat cantik dengan gabungan elemen tradisional dan moden pada struktur bangunannya.
Kami amat berbesar hati apabila dapat mengunjungi syarikat Kyocera yang berasal dari Kyoto dan mendengar tentang sejarah penubuhan dan kejayaannya. Syarikat ini ditubuhkan oleh Kazuo Inamori yang juga merupakan seorang ahli falsafah. Banyak anugerah yang diperoleh oleh Inamori-san sepanjang hayatnya. Kyocera adalah singkatan kepada Kyoto Ceramic, merupakan syarikat pengeluar produk seramik halus berteknologi tinggi di Jepun. Selesai sesi lawatan di Kyocera, kami bertolak ke Tokyo dengan menaiki kereta api laju Shinkansen. Panorama indah serta landscape di Universiti Waseda sangat menarik perhatian kami. Universiti ini, kami menyertai sesi dialog selama lebih 1 jam bersama 6 pensyarah dari latar belakang dan bidang kepakaran yang berbeza. Sesi dialog ini tertumpu kepada topik komunikasi dan perkembangan teknologi dari sudut pandang negara berbeza. Yang membuka mata kami tentang pandangan tinggi masyarakat dunia terhadap Malaysia, terutamanya di Jepun, serta rasa syukur dan bertuahnya kita dilahirkan di Malaysia. Hari ke-6 kami dihiasi dengan kesibukan dan kemeriahan kota Tokyo. Berbeza dengan ketenangan Kyoto dan kemesraan Osaka, Tokyo adalah kota yang serba pantas. Semasa di Tokyo, kami sempat singgah ke Shibuya dan melawat Hachiko Square. Diambil sempena kisah seekor anjing yang setia kepada tuannya dan menjadi simbol kesetiaan dan kasih sayang. Hari terakhir kami di Tokyo, kami telah mengunjungi salah satu syarikat telekomunikasi gergasi di Jepun, Docomo. Di Docomo, kami diberi taklimat berkaitan pembangunan sistem pengumpulan data telekomunikasi di Jepun. Kesimpulannya, secara peribadi saya menganggap gembara prestige ini telah memberikan 1001 kenangan dan pengajaran yang bermakna buat kami semua. Bagi saya, masyarakat Jepun merupakan masyarakat yang berpegang teguh kepada prinsip mereka tetapi masih mengekalkan adab sopan yang tinggi. We would like to thank you for flying Mr. Airlines, and we hope you have enjoyed our plane.